Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Zenta Gaming. Alright guys, so dalam video kali ni kita akan kembalikan event yang dah lama bos. Dekat setahun tak buat event Wira. Wow, kereta ni ada berita sedih di mana Longgok sudah pupus guys. Tapi dia telah wujudkan satu trend baru iaitu Crazy Color. Kalau korang belum tengok video Crazy Color, korang boleh tengok dalam video sebelum ni, okay? Korang boleh tengok Zeta ada terangkan cara untuk buat Crazy Color, okay? So dalam video kali ni kita akan buat convoy ataupun event Wira Crazy Color. Sekalilah Wira comeback, okay? So seperti yang kau tengok sini, kita dah standby. Sekarang okey, lagi 10 minit. Kita akan tunggu sampai pukul 10 dan kita akan buat room. Kita tengok berapa lama yang dah standby, okey, dalam room ni. 500 orang. Wush. Dah Zenta tengok online server dekat 300 je. Adakah lebih 200 orang tu menunggu Zenta? Wow. Okey guys. So sebelum kita teruskan, korang jangan lupa tekan subscribe, like, comment and share. Okey, layan video sampai habis sebab ada cinematic untuk korang, okey? Yang tak dapat join tu, Zenta minta maaf sangat. Korang boleh try untuk next event. Korang boleh komen korang nak event kereta apa lepas ni. Korang boleh komen di bawah, okey? Okey, kita tunggu jap. Baik dia kawan-kawan, penonton-penonton, kita lagi 1 minit. Kita akan main di mana? Di Silverstone. Tak pernah main tu Silverstone dengan Nürburgring ni. Lagi and my word ni. Tak apa, kita try dulu Silverstone. Kita seperti yang ditulis 100 passwordnya. Betul tak 100? Kita buka balik dekat TikTok. Kita tengok balik dekat TikTok. Sekejap saya cek balik. Betul ke 100 ke? Okey, betul password 100. Okey, so dah pukul 10. Dalam kiraan 3, 2, 1 kita tengok. Adakah room Zenta seperti dulu? 3 saat dah penuh? Dah penuh? Bukan penuh, dah penuh. Okey guys, so layan video sampai habis lagi. Kita tengok selaju manakah room ni penuh. Tapi kadang-kadang kalau Zenta terkeluar, Zenta minta maaf masuk balik je lah. Kadang tiba-tiba terkeluar guys. Device Zenta ni dah macam lama sangat. Okey, 2 orang. Okey, 3 orang. Mungkin lambat sikit guys, lambat sikit. Santai-santai dulu guys, lambat sikit. 5 orang guys. 5 orang, 8 orang. 8 orang guys, baik. 8 orang tu. Weh, 8 orang dah. Masih berbisa guys. Tadi Zenta dah lewatkan tau, nampak? Nampak sikit lah, kemas sikit lah. Ui, gila Crazy Color. 10. Hai, wassalam. Hai. Weh, gila lah. 10 orang guys. Okey, tak apa. Mungkin, yalah, ramai tak tahu ke apa kan. Tak apa. Ramai tak free ke kan. 11 orang sekarang ni. Alright, so mari kita pergi mana? Tak tahu nak pergi mana guys, sebab tak pernah datang lagi sini ya. Oi, ada Wira Satya tu. Ya ke Wira Satya? Bukan. Macam Wira Satya tu, teringat tu Wira Satya aku. Wih, 13 orang 13 masih boleh masuk guys Lagi 7 orang lagi. Lagi 7 orang. So kita akan astagfirullah. Saya rasa kita akan kita akan duduk sini ya. Okey, Pak duduk. Pak ikut kotak. Okay, Pak ikut kotak. Pergilah Pak ikut kotak. Tak boleh cakap pula kan. Saya nak on mic guys. Voice chat. Ayo Zenda. Pergi dekat kotak masing-masing. Cari kotak. Okey. Apa ni? Review kereta kami. Boleh.
Jangan duduk sini. Pergi kat kotak. Pergi kat kotak lah. Jangan duduk sini. Jangan duduk sini. Pergi kat kotak. Pergi kat kotak. Pergi kat kotak. Pergi kat kotak. Jangan duduk sini. Jangan duduk sini. Pergi tempat lain. Masuk kereta balik. Masuk kereta. Pergi parking dalam kotak. Okay, so 3 orang. So, tak apalah. Biasalah kan. Dah lama dia tak meninggalkan event ni. So, jadi orang pun dah tak ramai. So, tapi 13 itu adalah benda ni yang baik. Bukannya tak ada orang langsung. Still gempak lah guys. Still gempak lah. Still boleh orang kata, ui, masih ada orang lah nak apa ni. Nak tengok, nak main dan PM ni. Okay guys. So, kita akan semua duduk dalam kereta. Dia nak buat cinematic. Okay guys, so kita akan buat cinematic sekejap guys. So let's go. Okay guys, so kita dah settle. Okay, cinematic. So guys, jom mari kita pergi ke mana. Kita nak pergi tempat tour guys. Jom ikut. Thank you semua. Ikut. Jom. Okay, kita akan pergi mana? Tempat tour guys. So, tempat tour tu apa? Adalah, sebab Zenta tak tahu nak pergi mana. So, Zenta suggest tempat tour lah So, jom kita pergi tempat tour. Tempat, kereta keluar. So, tempat tour tu dekat mana? Ada, sekejap. Suara kereta terlalu kuat Suara kereta terlalu kuat. Kita akan kurangkan sikit lah. Okay, sebab saya tak akan mic guys. Okay, jom. So, mari. Salah jalan. Sini guys. Mari. Salah. Sini. Kita nak pergi mana ni? Tempat tour. Kita nak pergi tempat sembunyi. Kalau korang bosan, video sebelum ni Zenta ada buat tempat misteri tau. So Zenta ada pergi tempat tour tu. Kalau korang tak tahu, jom Zenta bawa. Okay, let's go. Kita akan naik atas. Tempat ni dah banyak tempat baru lah. Nampak macam aku tak tahu jalan je. Okay, ini dah naik highway. Mari kita bergembira. Lek. Sabar. Kita kena lowkan grafik. Saya pun lag lah guys. Kita pakai grafik paling rendah. Ada batu ke ni? Gila lah. Tak nampak apa dah grafik. Bila pakai grafik paling rendah ni, inilah jadinya guys. Tapi tak apa. Saya tak nak mengelakkan lag guys. Okay. So guys, korang jangan lupa tekan like and share, okay? Kita nak pergi ke mana? Pergi tempat tour bersama ramai-ramai budak-budak Wira. Ramai guys belakang. Ramai. Dah berapa orang? 19. Dah full tadi 13 orang. Tiba-tiba dah dapat 19 orang. Wow, amazing. Kita tengok guys. Hilang lah belakang. Ramai ke? Ramai. Masih ada yang kat sana lagi Jauh mat. Okay, tak apa. Jangan buat diri. Sabar lu, lepak lu, relax lu. Aduh, asyik-asyik kena bayar tol dia, asyik banyak duit. Allah Akbar, habis lah accident lah kereta aku. Aduh, tak semak lah kereta aku ni. Dah sumbing lah keretanya. Macam mana ni
Okay, kita dah sampai dah. Okay, kita dah sampai dah. Aku kena cari... Ush. Wih, bahaya. Aku kena cari tempat repair ni. Oh, ada depan ni ada. Depan ni kita ada tempat repair. Tergolek bang. Lepak lu. Jangan tergolek tu. Bawa kita elok tu. Santai. Ni ke? Okay. Kita repair lu. Licin lah. Tiba ada tayar. Okay. Licin. Mana ni? Tepi. Jangan sebuah aku. Tepi. Okay dah. Kita pergi jalan balik. Okay. Let's go guys. Mana jalan sebenarnya ni? Allah Allah. Salah jalan lah. Lagi bawa kereta lawat dekat tempat macam ni. Okay, boleh. Kita boleh go. Mari kita. Oh. Jom. Oh, tak silap aku kat sebelah sini. Ya, kot. Jom, kita pergi. Tak silap aku lah. Kita kena naikkan grafik balik, guys. Okay. Tak ingat sangat rental sebab dah lama tak pergi dah. Harap ada lagi lah. Okay, harap ada lagi kat sini kot. Jomlah kita. Semoga ada. Penuh koltor tu mana penuh koltor? Okay. Kita cari sampai dapat. Alright. Mana ni? Sini ke? Terkejut aku siap. Ini sampai ujung lah. Betul kan? Betul lah kot. Kita jalan je. Weh, dah kotor kereta aku weh. Tak apa. Demi penuh koltor, kita buat wheelie tu. Buat wheelie tu. Sabar tu. Sini ke? Sedikit off-road lah guys. Sorry aku kata lawat boleh, takkan korang tak boleh lemah korang ni. Mana penuh koltor ni? Takkan dia dah buang? Ya Allah, susah kali lah buat kereta lawat. Mana guys? Dari aku cium kertas. Ada ni. Allahuakbar. Mantap. Weh, baik dah. Amazing. Mana tu? Aku nak cari siapa dapat. Mana? Ada. Ada, mana tempat tu, aku nak tengok penuh koltor. Dia dah buang ke Aduh, dah buang aku. Tak ada dah ni. Syau lah. Astagfirullahaladzim. Tak ada lah guys. Salah mak. Pening tak apa lah guys. Kita buat lain. I know one more place. Let's go. Tapi sedikit jauh lah guys So setakat ni kita kena pergi tempat lain dulu. Let's go. Laju guys kata aku. Baru cakap laju. Dia ujung. Dia 5 dah menang. Dia 5 dah menang guys. Habis. Ya, kita nak pergi city 1. Kita akan pergi car wash. Kita akan basuh kereta. Percubaan Thor tidak jumpa guys. Percubaan untuk mencari tukar Thor tidak berjaya sebab tak ingat dah. Rasa macam dia dah buang lah. Betul tak dah buang. So marilah kita basuh kereta. Mana tu basuh kereta? Woi, gempak dah aku. Power dah aku.
Aku ingat Zenta tadi bukan. Tahu tak ada 3 orang yang copy kita aku dalam ni. Gila-gila lah diorang ni. Okay, cepat. Boom. Weh, tugas bersih Oh tak ada lah tugas bersih Basuh kereta dulu. Okay, your car is clean. My car is clean. Tepi lah. Tepi. Kena sondol. Sabar, aku tahu semua nak. Macam mana aku nak gerak? Ni lah. Semua nak basuh kereta je sekali. Satu kawas ni boleh basuh 10 kereta terus. Anjay. Susah betul betul susah betul. Jomlah kita saya tak tahu nak pergi mana, so kita akan berkumpul di I know di tempat baru ni. Yes. Wah, lapang dah sekarang. Tu tempat kontraktor sebelum ni. Aku tak pergi lagi serius. Kontraktor yang sebelum ni, sebelum adik ni ada event. Ni ada event kontraktor. Dah siap dah dah siap dah guys. Wow, the new stesen minyak guys. Kita dekat stesen minyak baru. Wow, amazing. Inilah tempat sebelum ni. Wow guys, you should look at this. We have a drift, man. Tak sangka tempat drift baru. So lepas ni kita kan try drift kat sini. Kereta drift maybe. Kalau korang nak, jom kita main bola. Main bola guys. Asal kaki aku tenggelam ni. Jom kita main bola guys. Kawan-kawan, jom main bola kawan-kawan. Cepat. Sini lah. Cepat. Siapa nak main ni? Lambat tak ada. Cepat. Aku nak sepak. Aku kan keeper aku kan keeper. Aku bukan keeper. Mampuslah aku. Tak gol. Loh. Lain kali main bola daripada kecil kan. Jangan jadi kaki bangku. Kau tengok ni. Tak. Tadi tu try. First try. Baru first try ni dekat sini ya. Baru first try. Lek ah. Kanan ni. Wih, aku dah tepis weh. Main tipu. Okey kata. Gol lepak takkan aku kalah lawan dengan menteri ni. Tak jadi. Okey, aku rasa bawah. Kanan. Atas pula. Patek ni. Main tipu tu. Sabar, aku sepak tengah. Ini kau sepak ke? Nak main anak patung Tak gol. Dah gempak dah kau. Okey, ni gol. Kena tiang Patik. Tak rematch. Rematch kau. Kau sepak tengah. Itu kau nak main kat sebelah punya stadium, kau tahu tak? Sampai stadium sebelah. Gagak macam mana dia boleh gol tu? Gol lah. Yeay, gol. Kau ingat aku rasa-rasa kan? Kau ingat aku rasa-rasa? Astaghfirullahalazim. Tak jadi. Ini perlawanan World Cup ni. Wah, Argentina menentang Portugal. Aku adalah Portugal. Aku tak boleh kalah dengan anak FIFA. Ini menteri ni Messi, kau tahu tak? Ini anak FIFA ni. What the heck? Kekalahan yang paling memalukan guys. Best juga main bola ni sebenarnya, tapi kena ada kau. Tu makan je. Kau agak-agak nak lawan CR7 botak tengah ni weh. Kau salah orang tu.
Yap. Tak nak lah main. Sial. Jom kita nak pergi mana ni guys Kita lepak-lepak sini dulu guys. Lepak-lepak makan-makan lah dulu. Kita tengok kita ada apa kat sini Kita ada apa kat sini guys. Kita ada kat sini Kita cakap dengan orang. Kita makan dulu guys. Makan dulu. Jom makan. Makan dulu. Jom makan. Jom makan. Jom makan. Okay, sekarang ni kita ada burger double zinger burger menu. Dan burgernya agak slimy dan berminyak dan ada curry puff frozen, tapi tak di frozen kan. Tak nak lah. Dan kita ada kedai hotdog. Mana? Kawan-kawan nak beli? Beli dulu kawan-kawan. Beli dulu. Weh, siapa tukang masak dekat sini weh? Dapur terbakar weh. Ya guys, dapur terbakar guys. Tengok tu berasap. Betul tak Ravi? Betul lah, Ravi dah ada keeper lah sekarang. Gila Ravi. Boleh duduk mana aku tahu boleh duduk boleh duduk What amazing man. Sumpah baru tahu siapa boleh duduk. Macam mana korang duduk Aku nak duduk. Tak duduk pun. Tak boleh duduk pun. Tipu siap. Minta tak dapat duduk ke? Ya weh. Tak dapat duduk. Abang ZK salam. Waalaikumsalam. Penipu lah. How can korang duduk weh? Macam mana korang duduk weh? Aku nak kena ambil gambar nak viralkan kat TikTok. Kau duduk atas meja pula. Duduk atas meja. Imut apa weh? Imut apa tu? Ni lah. Macam nak tekan apa? Bye. Okay, so sekarang kita dah beli. Weh, style siap aku. Abang Long kat sini nak cerita tau. Janggut Abang Long ni dah beruban. Wih. Gila. Sandor macam orang lama. Orang lama sandor. Apa pasal double orang kat sini? Aku seorang je boleh sandor kat sini. Kita duduk jap. Gila nampak jap boleh duduk jap. Gila lah. Semat tu. Aku dah lama gila tak main CPM. Tahu-tahu boleh duduk lah. Gila lah. Hai sayang. Hai baby. Hai cinta. Cium saya. Cium cepat. Cium. Ciumlah, saya dah duduk di depan awak ni. Okay kawan-kawan, waktu makan sudah habis. Jom kita parking kereta dekat dalam kotak. Kita nak buat cinematic class. Lepas tu kita bergawe, kita lumba tanpa longgok. Okay, let's go. Semua kumpul. Okay, kita akan interview kata-kata dekat sini. Korang pergi berambu sana boleh tak? Pergi duduk atau main bola. Jangan duduk sini. Sebelum atuk yang kepala botak leceh ni sondol korang. Korang boleh pergi duduk sana. Ke korang tak faham bahasa Melayu? Jangan sampai aku cakap India. Okay lah, dah aku nak interview kereta-kereta yang ada kat sini.
So guys, kereta-kereta dekat sini, kita sebenarnya buat event crazy color. So kita nak tengok siapa yang menepati ciri-ciri crazy color. Ini kereta yang pertama ni, dia dah menepati ciri-ciri, di mana kereta dia berwarna hitam dan rem dia berwarna candy purple. Tetapi dia tidaklah Wira. Dia adalah Wira yang menyamar, di mana dia menggunakan stok punya kereta Lada Piora. Budak ini daripada PWCM Selangor. Dia punya design hilang guys. Dia seorang je hilang. So kereta yang kedua kat sini, kita ada kereta yang tak mengikuti cara-cara crazy color, di mana kereta dia kelabu dan rem dia kelabu. Tapi boleh tahan lawa. Okey, tak apa, kita teruskan kereta dia. Kereta yang ni kereta aku ke? Bukan. Kereta ZS Official Team, Z Super guys Dah lepas kena saman, dah masuk penjara, dah kena cita atas sebab meniru design. Tak adalah. So Zack Super, okay, terima kasih telah menghantar budak kau masuk event aku. Padu. Kopi yang menarik. Okay ni, weh, ada nak makan asap dekat sini Aku ingat bumper belakang sebiji ini se-GB Kau sama colour dengan aku sebelah ni. Ini yang ni aku punya. Tapi kau nak tahu sama ke tak? Aku ada bintang ni. Yang ni tak ada. Kalau nak tahu aku real lah, aku ada bintang dekat semen. Dalam tak ada. Aku ada bintang dekat semen. Tu je lah. Lepas tu aku nombor plate. Nombor plate pun kau tiru ke? Lepak tu. Nombor plate tak payahlah tiru Aku pun nak cakap nombor plate adalah nombor plate aku yang orang tak boleh tiru. Dia dah tiru. Wow. Tepuk tangan sikit guys. Ceplak. Aku baru nak cakap nombor plate aku satu-satu ni. Dah orang tiru, tak apalah, cari nombor plate lain nanti. Kita ada Evo sesat di dalam event Wira guys. Evo berwarna merah, terang gila, dan tak mengikut trend crazy color. Kita tak nak interview, okay? Yang ni dia crazy color pun tak sebab warna hitam, biasa je. Tapi boleh tahan lah, stripe dia lah, ada punya detail okey lah. Ni boleh tahan lawa jugalah Evo ni. Tak cakap buruk pun, cuma kita sekarang kat event crazy color guys, jadi kena mengikut. Macam kereta ni crazy color tu, yang pakai kereta macam aku ni, dia mengikuti cita rasa event, di mana kereta warna lain, rem warna lain guys. Begitulah, barulah gempak. Lawa. Lawa juga rem dia ni. Dia pakai warna kuning, aku pakai warna kuning asal tak ngam lawa tu. Rem apa dia pakai ni? Aku sumpah nak pakai rem ni. Bagi tahu cepat. Tak apa lah. How can you ada dekat sini anomali. Kita ada anomali skat dung ding dupak dung king. Sekadung skading, sekadung Evo sesat. Apa tak kita buat dengan dia? Langsung tak menepati, di mana dia menggunakan kereta Vauxhall. Tak tahulah Vauxhall, tapi ini kereta chrome guys. Aku tak nak pandang kereta ni. So kita ada kereta seterusnya pun sama juga, kereta macam aku. Ni official korang boleh tengok YouTube dia. Senang-senang cari marketing dia ni. Okay, biasa. Ini Stormcatchers. Gila lah, pengejar kilat dah ni. Pengejar kilat kalau kau tengok Stormcatchers. Taufan. Ya, jalan ni dah sempit tau. Janganlah disempitkan lagi. Sabar je lah. Okay, ni pun crazy color juga. Ni ngam lah, walaupun warna tak terang, tapi nampaklah kelainan lah guys. Karbon ori ke karbon celup guys. Okay lah. Oh, ni dia Sifu kita, Proton Asogo X Solar. Sogo ni bukan masa saya Sogo dekat KL tu. Janji stay halal. Yes, stay halal. Bagus. Ni menepati cita rasa. Warna merah merah menyala gempak. Asal lah stiker P. Pergi habiskan P dulu baru join event boleh. Bahaya lah. Okay, jom guys, kita pergi ke Cinematic.
Okay guys, so itulah cinematic kita untuk Crazy Color guys So disebabkan bateri kita dah 42 guys, kita nak pergi mana? Kita nak pergi highway Highway mana highway Highway aku lupa highway kat ni. Okay, highway di sini guys. Highway kita akan berjumpa di sini. Di mana? Perlombaan akan bermula di sini. Perlombaan kata-kata standard dan break boost Jom kita pergi highway. Let's go kawan-kawan. Ya aku sesat. Aku salah jalan sini. Okay, kita akan pergi mana? Highway. Sebab aku nak tengok kata-kata standard ni diorang buat gearbox padu Okay, so guys, korang dah tengok tadi cinematic Crazy Color punya kereta. Sebab banyak kereta yang tak ada Crazy Color, so aku asingkan untuk tunjuk kat korang Crazy Color tu macam mana. So seperti yang korang faham, tengoklah rem-rem diorang tu sama tak warna dengan kereta korang? Tak sama kan? Dia pasti ada kelainannya kat situ. So yang mana rem dia tak Crazy Color, aku asingkan. So yang masuk konten lebih special kat TikTok, ada gambar lagi. Aku screenshot salah satu punya kereta, kita masukkan dekat TikTok. Okay, so next event aku tahu untuk Crazy Color 2.0 semua kereta dah Crazy Color. Okay, dalam tu aku tak nak ada rem-rem yang biasa lagi. Aku nak rem yang warna macam ni menyala. Okay, let's go guys. So kita akan pakai sini. Kita akan macam biasa lah guys kat sini. Sini macam biasa guys. Macam biasa perlombaan kat sini. So ini mungkin akan menjadi penutup kita, di mana perlombaan daripada Wira Kampung Sungai Durian Runtuh. Kampung keluar kejap set gearbox. Alah tak payah. Rugilah keluar. Okay, so kita akan mulakan perlombaan dari sini. Kita tengok berapa ramai yang ada kat sini. Okay, aku pun standard je 200. Okay, 250. Sedih guys hidup Aduh, tak apalah, kita nak santai-santai. Ni kenapa pula ni Samad menyundul Rig Gaming Samad menyundul Rig Gaming So ada yang baru nak sampai ke? Jauh lagi lah perjalanan awak je. Tak apalah, anggap je lah kita tak ada rezeki je. Sebab perlombaan Wira akan berlangsung di sini. Sementara itu, kita akan buat dulu cinematic sedikit. Sekejap, cinematic. Okay, cinematic, lepas tu kita mula, okay? Let's go. Okay, tengok emoji aku guys. Kita akan mulakan perlombaan setelah cinematic yang kita layan tadi. So, mana emoji dalam kiraan. Sabar jap. Mana 1 2 3 go. Aku laju juga guys. Break boost tak boleh kawal. Lajunya walaupun menang tu. Menang tu. Alamak, aku lupa nak tekan gear tadi guys.
apa. Gear dah max lah. 250 pun tak cecah guys. Aduh, kena setting balik lah gear longgok aku. Ya doh. Minyak tak ni. Tengok 250 tak sampai doh. Gear longgok. Gearbox. Mana boleh main longgok dah sekarang. Tak apalah guys. Walaupun kita bukan orang yang pertama, tapi kita bukanlah yang terakhir. Betul tak? Betul. Kita bukan yang pertama ni guys, tapi kita bukan yang terakhir. Santai bang. Kita dapat potong kereta biru guys. Kereta biru ni nombor plate dah cabut. Kereta pink. Weh, laju juga guys kereta aku. Mengejar kereta-kereta diorang ni. Olas, tolong. Lama lagi. Perindu pula dekat longgok betul lah guys. Rindu gila dekat longgok. Kalau tak sekejap je sampai. Ini apa bertahun tu nak sampai. What the heck. Nombor 2 dah kereta biru tu. Tak ada awak kat belakang Jangan nak main-main awak dekat belakang hacker Weh lag biar aku accident tak. Sedihnya gearbox standard macam ni. Sebab aku perasan dekat gearbox tadi aku set, dia dah makin kurang. Dia punya gearbox tak macam ni. Oh shit, apa tu? Okay guys, so sampai sini sajalah video kita guys. Okay guys, so sampai sini saja video kita. Terima kasih telah menonton dan telah menjoin room ni, memeriahkan suasana. Okay, selepas ini kalau Zenta buat trend Crazy Color, cubalah ikut. Sebab Zenta akan buat lagi event Crazy Color ni. So jangan lupa tekan button subscribe, like, comment, share. Kita next event, kita nak buat event apa? Korang cuba komen dekat video ini. Korang komen nak kata apa pula? Myvi ke? Myvi Crazy Color ke? Lori Crazy Color ke? Apa-apa lah. Yang penting korang layan daripada awal sampai habis. And jangan lupa tekan button like, okay? So yang ada dalam ni, korang pastikan korang tengok video ni, okay? Alright guys, so kita jumpa lagi next video. Semoga korang dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Jumpa di next video, okay? Bye bye.